Alright guys, kita ada satu lagi Transformer e-bike, Dark of the Moon, Decepticon. Alright guys, korang tengok tu. Sebelum ni korang dah tengok Transformer Bumblebee. Kalau korang belum lagi tengok, korang tekan je dekat bahagian video satu lagi tu. Dekat bahagian bawah tu, korang akan pergi ke Transformer Bumblebee. So untuk e-bike kali ni, kualiti dia sama lah, tapi design dia berbeza. So jom kita tengok Alright, so untuk kali ni dia warna hitam, Bumblebee warna kuning, dan juga Optimus Prime warna purple. So guys, korang boleh tengok dekat situ, Shockwave. Nice dia punya design. Okay, jom kita keluarkan dia punya e-bike dia. Dan korang tengok tu atas ni dia ada tulis Transformers. Okay, dekat bahagian bawah ni korang tengok design dia ada garis-garis dan dia menggunakan Type C. Dekat bahagian belakang, korang tengok tu, dia punya gambar dia guys. Gila kita cabut yang ni nampak? Ui, gila guys. Korang tengok dia punya gambar dia tu. Jelas, terang dan memang clear dia punya gambar. Memang nice gila. Okay, so basically ni warna hitam lah. Ada logo Transformer dekat sini. Yang ni pun sama, license daripada Hasbro, original Transformer guys. So guys, untuk model ni, kualiti dia sama je macam e-bike Bumblebee yang kita dah review sebelum ni. Siapa yang belum tengok, tekan je dekat bahagian video di bawah tu, korang akan masuk ke e-bike Bumblebee. Okay, so basically benda ni dia boleh guna untuk buat dengar lagu. Best, nak buat main game latency rendah 50 millisecond, dan kalau korang nak buat call pun mic dia jelas. So dia berguna lah untuk korang nak guna seharian. Alright guys, check out dekat beg kuning di bawah.